Pusat Gerakan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan sukarelawan Global Sumut Flotilla GSF akan memasuki zon kuning menghampiri Gaza menjelang malam Isnin 29 September. Bercakap pada sidang media di Sepang, Ketua Pengarah dan Jurucakap Rasmi SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Al-Kahiri berkata, mereka dijangka melepasi zon berkenaan pada jam 9.18 malam waktu Malaysia. Beliau yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam, MAPIM, berkata, keseluruhan delegasi GFF dijangka tiba di Gaza seawal Khamis ini jika tiada kapal yang dipintas rejim Zionis. Pelayaran kapal GSF masih berbaki 21 batu nautika atau kira-kira 4 jam sebelum memasuki zon kuning. Katanya perjalanan mereka juga berbaki 366 batu nautika dari pesisir Gaza. Selain setakat hari ini, tiada laporan aktiviti drone rejim Zionis yang direkodkan. Menurutnya, jarak pelayaran dari zon kuning ke merah dijangka dapat diselesaikan dalam tempoh 4 hari, namun bergantung kepada faktor cuaca dan perkara lain. Dalam pada itu, Sani Arabi memaklumkan delegasi Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF berada dalam keadaan sihat dan baik dengan 6 daripada 34 rakyat tempatan dipindahkan dari kapal pemantau Johnny M. Beliau berkata pemindahan itu perlu dibuat selepas kapal pemantau Johnny M mengalami kerosakan teknikal dan kebocoran pada ruang enjin menyebabkan ia dimasuki air dan tidak dapat meneruskan pelayaran. Ditanya persiapan selepas delegasi JFF memasuki zon kuning, Sani Arabi berkata pasukan pengaman dari Itali dan Sepanyol setakat ini belum menyuarakan hasrat untuk berundur daripada memantau keselamatan misi kemanusiaan itu. Beliau berkata kumpulan delegasi misi kemanusiaan JSF masih optimis untuk sampai ke pesisir pantai Gaza mengikut tempoh yang disasarkan.